Tiga mitos motor skuter yang mana baru nak main skuter tu. Ini korang kena tahu. Jangan dengar cakap orang, kau dengar cakap aku ni. First, maintenance skuter lagi jimat daripada motor biasa. Ya ke? Walaupun motor biasa kita ada rantai, ada sprocket, tapi skuter tak ada semua benda tu. Tapi hakikatnya maintenance bahagian CVT skuter lagi kerap kena buat compare dengan motor biasa. Walaupun dia tak ada chain loop, tak pun chain cleaner yang biasa korang tengok live tu, tapi hakikatnya sekali rosak bahagian CVT lagi makan modal. Yang kedua, skuter lagi jimat minyak compare dengan motor kapcai biasa. 7/10 player skuter, bila aku jumpa dia, aku borak, aku survey, semua rata-rata kata guna skuter minyak lagi kuat compare dengan tayar pakai motor biasa. Tayar pula, saiz tayar kecil confirm lagi murah pada motor kapcai. Kau tak tahu, tayar lagi kecil lagi mahal. Kau tahu lagi tayar skuter yang jenis kecil, lebar, saiz pelik-pelik, 14, 13, 12. Harga lagi mahal pada tayar motor kapcai yang saiz 17, 18. Yang tahu je tahu. So, mana yang baru nak main skuter tu, kau fikir elok dulu. Main skuter ni memang best, santai. Memandangkan sekarang pun tengah trend dengan skuter, semua berlumba nak keluar skuter yang baru. Tapi ni semua benda yang kau kena fikir sebelum nak main skuter. Jangan dengar cakap best je. Yang tak best, inilah hakikat dia sebenarnya. So, untuk korang mana yang nak servis motor skuter korang, sekarang kita pun tengah ada package servis CVT yang murah-murah untuk motor skuter. Kita ada yang package untuk barang aftermarket, barang ori pun ada. Dua boleh. Kalau untuk aftermarket tu boleh ke pakai. Kita dah ready dah lama dah. Kadang-kadang punya aftermarket tu lagi bagus daripada ori, kualiti dia. Tak banyak masalah. So, apa-apa boleh PM kita, tak pun booking slot.